Hai guys, hari ni Nisa nak cerita satu kisah tentang seorang wanita yang dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Ini kisah Double Jeopardy. Nama dia Libby Parsons. Hidup dia memang sempurna. Suami yang romantik, anak comel, keluarga stabil. Tapi satu malam, Libby dia bangun di atas bot. Tangan dia penuh darah dan suami dia hilang. Polis pun datang dan dalam keadaan keliru tu, Libby terus dituduh membunuh suami dia. Walaupun mayat tak pernah ditemui. Libby dipenjarakan selama 6 tahun dan di dalam penjara tu, kawan dia ada bagi tahu tentang satu fakta undang-undang kat US. Kalau kau dah disabitkan bunuh seseorang, kau tak boleh didakwa lagi kali kedua atas kesalahan yang sama. Itu konsep sebenar Double Jeopardy. Dan di situlah Libby sedar suami dia mungkin masih hidup dan dia diperangkap. Suatu hari, Libby dapat panggilan telefon. Dia dengar suara anak dia. Dan di belakang dia, suara suami dia. Lelaki yang sepatutnya mati, rupa-rupanya dia palsukan kematiannya sendiri. Korang nak tahu sebab apa? Untuk claim insurans. Lari daripada hutang dan hidup dengan identiti baru. Ini bukan cerita fiction semata-mata ya. Memang ada banyak kes insurans fraud. Orang hilang diri untuk ambil payout. Bila Libby bebas, dia cari suami dia. Dia nak jawapan dan dia nak anak dia balik. Dan yang menarik, kerana Libby dah disabitkan membunuh, dia boleh berdepan dengan lelaki itu tanpa takut yang didakwa kali kedua. Inilah loophole undang-undang yang jadi backbone cerita ni. Dan di sinilah Nisa nak sentuh sikit tentang reality. Kes fake death ni, insurance scam, pasangan lari selepas ambil polisi besar, klaim yang meragukan memang wujud. Sebab tu, di dalam industri takaful ataupun insurans, ada underwriting yang sangat ketat. Ada waiting period, ada freeze kalau claim tu macam pelik. Dan semua identiti kena verified betul-betul. Bukan sebab nak susahkan klien tau, tapi sebab kes macam Double Jeopardy ni pernah terjadi dalam dunia sebenar. Protection sepatutnya untuk melindungi keluarga, bukan jadi alat untuk manipulasi. Jadi itu kisah Double Jeopardy, pengkhianatan, penipuan dan bagaimana satu polisi insurans boleh ubah hidup seseorang. Kalau korang suka cerita macam ni, korang boleh follow Nisa dekat TikTok ataupun subscribe this channel. Okay?